Hai, Assalamualaikum. Kita bertemu kembali di Borak Selebriti bersama kami berdua. Saya Fali. Nama saya Dina Nazir. Dan Borak Selebriti ni kita biasanya bawakan seorang anak seni yang berpengalaman. Betul. Dan boleh dapat title legend juga. Orang Living lama. legend. Tetapi tak bermaksud mereka adalah mature dalam usia. Kerana macam kita punya selebriti hari ni. Betul. Dia start muda betul. Dia macam gini dah. Betul. Orang kata kita tengok dia dari kecil sampai ke besar. Betul. Yang ni kita tengok dia dari kecil. Saya kecil. Masih kecil. Adik-beradik kecil. Maksudnya. Tetapi adik-beradik mereka luar biasa. Betul. Dahsyat. Dahsyat sebab yang jadi komediannya, yang jadi business ownernya, yang jadi toke productionnya. Macam-macam noh. Ya. Jadi hari ni kita bawa yang mananya? Yang ini kita bawa Darling. Darling ke? Darling Asri. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kekok pula saya panggil Darling hari tu. Lagi bagi saya lagi. Darling. Tapi kejap, itu pun antara soalan yang dia nak Betul. tanya tentang nama tu. Jadi hari ini orang yang tak reti, awak tak reti menua kan macam mana? Saya nak tahu secret ni. Ya Allah, I rasa I dah veteran dah. Itu you rasa. Dah tua. Tak, sebenarnya itu sebenarnya filter je tu. Sometimes orang komen kan, nampak muda lah adik-beradik kan. Ya ke? Tak kan? Face to face. Babe, you look the same. I dah kenal dah dekat 20 tahun tau. Sama 20 tahun lepas aku jumpa sampai sekarang. Ya ke? Sama. Aduh. Alhamdulillah. Adik-beradik yang lain pun sama. Produk apa amalkan. Okey lah, yang je. bell lah nampak tu sikit sekarang. Ada bell je. Nampak apa? Uzur. Taklah best sebab dia nampak uban ke apa, tak tahulah. Kita orang, Lelaki kita orang lelaki. semua dah 40s dah. Ya. Ya, we are 40s. Alhamdulillah. And still going strong in the InsyaAllah. industry, Alhamdulillah. Dan masih lagi aktif, masih lagi dalam bidang masing-masing. InsyaAllah. Dan antara yang headliner dalam bidang masing-masing. Betul. Kalau sebut apa, keluarga Ngasrizal apa? Yes. Ngasri je. Ngasri tu bell. Ngasrizal Ya, bell. Ngasrizal Bell. Keluarga Ngasri daripada start ayah, mak. Betul. Anak nombor pertama, nombor kedua, ketiga, keempat. Semua cemerlang. Ya. InsyaAllah, ya Allah. Itulah, okey. Ngasrizal ialah Bell. Betul. Awak ialah Nasrin. Nasrin. Dan Nasriah. 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 Ya last sekali baby Nasuhada. Sudah-sudah lah. Saya tak expect benda tu. Kita pun tak expect kan. Baby pun dah popular kan sekarang. Baby kalau buat konten Tak pasal-pasal. Ya. Kalau dia ada ni, saya memang nak bawa dia hari ni. Ya Allah, dia busy hari ni. Dia dekat Johor. Okey. Tengah busy-busy. Geram. Oh, okey. Campaign. Faham. Ya kan, dia tengah Dengan busy. KN lah tu. Ya. Ah. Pagi-pagi dia dah bersedia dah. Campaign beria baby. Macam faham. Dia bukan faham pun. Yang Abang Sulung pun dulu ada dalam industri juga kan? Ya, abang sulung saya tu bersama dengan saya. Kami bersama dalam satu production ya. Okey. Cuma Abang- kakak saya yang sulung je. Dia tercampak dia dekat Kuantan. Oh, dan tak dalam bidang ini. Bukan, dia dalam bidang lain. Lain. Jadi semua 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 betul. 6 adik-beradik. Yang 6 tu lah yang geram tu. Ya, baby yang sekarang tengah buat fenomena. Kalau konten dia lalu kat media sosial, FYP saja. Nak kalau dengan Norin tu. Mesti hal tu. Betul. Habis. Okey, kita mulakan daripada start lah. Kita faham parents you dua-dua legend dalam industri kita. Dan adakah sebab diorang yang awak semua menapak dalam industri ni pada usia yang sangat muda? Ya, sebenarnya banyak je Paksaan. orang tanya soalan ni. Memang tak logik lah tiba-tiba kecil-kecil dah berlakon kan. Memang Paksaan. paksaan mak ayah lah. Kebetulan lah sebab ayah masa tu dekat RTM. So zaman tu bila ada audition, casting, so mama actually suri rumah. Okey. So mama lah yang banyak ambil peluang ni. Oh, okey. So dia free and easy kan. So dia bawa anak dia pergi casting sana, casting sini. So start daripada situ. Dan kalau saya ingat, antara orang-orang yang awal yang banyak membantu kami, arwah Uncle Aziz Singah. Okey. Aunty Yasmin Yusof. She's still around kan? Yes. And then Farida American. Ni semua nama-nama yang
yang kami bermula dengan mereka lah. Joe Hafsham that time. Uwe, drama pertama saya Uwe. Itulah. Wow. Okey, tapi macam yelah Darling kata tadi dia macam terpaksa. Tapi dalam masa yang sama rela tak terpaksa tu? Sebenarnya kita tak faham pun. Can you imagine umur 4 berapa? tahun. 4 tahun saya mula. Okey. Memang tak faham pun. Cuma bila dah masuk sekolah tu sikit sebanyak faham lah sebab banyak ponting kan. I macam oh my god, kalau cikgu sama macam kata kan, kalau setahun tu ada 200 hari contoh kata sekolah kan, separuh tu memang kita orang tak datang. Oh, shooting saja. Okey. Jadi kat situ saya mula faham, oh benda ni, oh macam ni, oh ni kena berlakon ni macam kerja lah, consider kerja juga ni kan. So sukan-sukan semua tapi memang tak pernah join pun. Cuma tahu warna sukan je. So Sabtu Ahad memang fashion show that time banyak sangat tau. Fashion show kat Yauhan ni kan. Lama-lama. Dekat Sungai Wak, Hotel Istana that time kan. So weekend tu shooting fashion show. So betul lah modelling lagi. Dan masa tu umur 4 tahun. Belle 2 years older than you. Bel 3 tahun. 3 tahun. Jadi masing-masing satu. Dia datang in a set, babe. Tak pernah. Masa Dina ingat dulu lah, kalau tengok TV kan, dia orang tak pernah macam seorang aja. Betul. Dia mesti dalam satu set. Buy one free two. Tapi macam mana boleh okay, pernah tak your dad share kenapa dia terbuka untuk bagi korang berlakon? Start awal lah tu. Saya rasa sebab kegigihan mak saya lah. Sebab bapa saya sibuk, dia bekerja full time. So mama ni sebenarnya yang gigih. Jadi lama-kelamaan my father rasa macam okay je. Dan pada masa yang sama dan benda tu dapat juga support the family. You know, so my mom ni I boleh consider until today lah, dia seorang financial manager yang sangat bagus. Wow. Dia ada target. Okay. So dia ada target untuk anak-anak dia. Target lah nanti sampai umur 18 tahun apa. Mama macam tu. So dia target contoh okay nak beli kereta. Dia target simpanan. Even masa tu pun kalau saya ingat lagi, insurans simpanan kami ni macam insurans tu jadi 3. Macam tu. My mom ni dia seorang ada 3. Seorang. So when we are 18 tahun, umur kita 20 tahun, semua dia dah plan dah. So bila kita kena ada kereta, mama gitu. Bagus. So sebenarnya kebaikannya sebenarnya, kelebihan tu sebenarnya banyak kat my mom lah. Credit to my mom. Sebab tu Belle, I think She Belle pun very hari intelligent. tu. Yeah, Until now. She's extremely intelligent. Macam yelah, pada kau kena ingat masa tu 90s kan? 90s kan? 90s, 80s kita Benda tu tak adalah kata common knowledge tau. Untuk insurance, Tak diajar untuk tu. financial advisory ni bukannya sesuatu yang kita biasa. Tapi sebagai seorang suri rumah. Lepas tu Dina, masa tu macam kita orang buat kelab kanak-kanak. Ada kelab korgit banyak lah rancangan TV. Sometimes like RM25. Fashion show like 50, 25 also. Macam tu. So dia ada buku. Dia list out. Dia ada ledger, babe. Dia ada ledger. Ledger tu I simpan tau. I macam kata ini khazanah keluarga. Dia ada ledger, babe. So kita tengok banyak ni je mah. Tapi dia boleh simpan. Proper betul. That's my mom. Wow. Okay. Saja nak tanya lah. Yelah dah start daripada umur 4 tahun Darling berlakon, Commercial dulu Commercial dulu semua kita start dengan commercial dulu. Okay, jadi bila betul-betul yang Darling dapat pegang duit sendiri tu? Dia of course lah mak yang akan pegang kan, betul? Babe, kan dia kata sampai sekarang mak dia jaga financial tu. Yelah. Tak lah, sekarang dia advice lah. Sampai 18 tahun masing-masing. Mama pula macam korang ni. Sebab kita boleh pergi bank sendiri kan. 18 lah. 18 lah. 18. Masa tu mama bagi kita rasa lah. Kalau tak memang mama jaga. Yelah. Kalau macam raya ke apa ke semua dia control. Mama, Hebat. Yelah. Umur 18. Jadi apa aim awak masa kepo kan? Apa aim awak bila aku dapat duit 18 ni? Pasal you mesti tengok abang-abang you buat dulu. Tak, jadi masa macam, tu best shopping lah. Okay. Kan kalau tak kita orang ni, sebab kita shooting ni kan ramai dengan kawan-kawan yang sebaya. Yes. So macam diorang ni banyak luxury lah. Sebab dia can shop apa semua. Macam kita orang mau bagi RM50. Itu je lah kan. I love it. Sometimes they have like thousands. They can spend a lot kan. So benda-benda tu kita orang geram juga kan. Siap nanti aku nak shopping. Sabar tengok je lah kan. Okay. Sampai masa dia hamil 18. Mama ni dia selalu
berjaga-jagalah. Apa That's ni good though. bersederhana. Yelah. Dia Sangat selalu berjaga. terapkan benda tu. That's good though. Ya. Nah. Nah. You kata tadi nak tanya pasal nama hari tu? Dia rasa pada awal tahun 2000 kot, masa ke late 90s yang mula-mula kita kenal pelakon-pelakon ini Ngasriza Ngasri, Yang Ngasri. Tetapi tiba-tiba macam dah rebranding. Tukar Bel Ngasri, tukar Ann Ngasri, Darling Ngasri. Kat mana, siapa, kenapa? Sebenarnya tu daripada kecil. Itu nama memang panggilan. Sebab bila shooting, especially TVC kan, macam susah nak sebut Nas. Sometimes orang panggil kita Ngas. Bapak tu ada Ngas pula. So macam selalu orang tulis nama kita Ngas Rizal kan. So untuk memudahkan klien-klien agensi ni ingat, ni Darling, ni Bel tu sebab apa entah dia cerita pasal loceng tu lah. Dengan loceng je dia excited. Bel kat mana pula dengan Rizal? Betul. Bel. Dia ada history pasal loceng tu. Darling. N tu sebab the end. Yelah, senang lah. So actually Mama END, takkanlah END nama N kan. So ANN. Tapi tu ada baby pula. Ada baby after pula. 10 years. So itulah untuk mudahkan shooting lah. Panggil kita ya. Kalau di rumah memang Darling lah panggilannya. Memang Darling. Okey. Sekarang ni lah lately ni saya guna juga Nasrin kan. Proper lah sikit, malu juga kadang-kadang tu orang Darling kadang. Macam mana lah? Sebut lagi sekali. Darling. Meeting pun orang segan nak panggil kita kadang kan. Macam mana nak panggil you Nasrin also can lah. Tapi korang tukar nama tu serentak kan? Bila macam-macam okay, kecil-kecil lagi. Mama tak tahu. Mama yang tahu-tahu membesarkan nama tu. Tak sedar you. Kadang 4-5 years kita mana ingat kan. Yelah. Okay. Terror mak ni. Ya. Terror nanti. Orang tu fikir jauh lah Betul. Itu dah buat, ni dah buat. Terror betul. Tu yang anak-anak ada terror. InsyaAllah. Biasalah. Ada terror. Anak-anak dia pun terror. Okay. Mulanya sama-sama. Mulanya bersama modelling bersama, buat komersial bersama, berlakon drama series pun bersama semua. Bila dah semakin membesar, semua dah ada lane masing-masing. Semua dah ada pergi ke aliran masing-masing. Kat mana bila macam you lebih behind the scene daripada depan kamera sekarang, bila yang minat tu mula? Sebenarnya bila habis SPM tu macam-macam plan. Sebab yalah, kalau orang tanya takkan nak cakap jadi pelakon pula kan. Kan selalu cikgu selalu tanya nak jadi apa je. Cita-cita. Confused tau. Kita pun confused kan. Cikgu lah apa. Lepas tu nak sama belajar tu pun macam confused juga. Apa nak buat ni kan. So belajar je lah. Saya ambil dalam business tadi. Belajar je lah. Tapi hujung-hujung dalam bidang ni juga. Lepas tu macam rezeki tu ada. Integrate kat situ. Integrate kat situ. Saya kata macam okey lah. So tubuhkan syarikat. Umur 20 saya dah tubuhkan syarikat dalam bidang ni. Saya kata okey lah, so far so good. Dan kita punya industri pun semakin berkembang. Dah ke apa, but pusing-pusing I think Bel and I memang sangkut dah kat dalam bidang ni. Memang sangkut. Sebab selagi diperlukan. Dan pengalaman kita pun banyak kat situ. So kita tu je lah. Tapi dalam bidang ni pun macam Darling sendiri berlakon sikit-sikit ada lah. Ke memang terus? Lately saya start betul-betul berlakon. Hari tu lama juga saya stop. Because banyak behind the scene. Tapi bila lockdown tu, sebanyak artis yang tiba COVID nak shooting esok lusa, kata alamak I je lah ganti. Start daripada situ 4-5 tahun kebelakangan ni adalah start berlakon Berlakon semula. Tapi berlakon suara itu kerap. Kalau depan TV ni sebab masa dia tak panjang. Berlakon TV kan lama kan. Betul. Nak bersiap lagi. Sebab kita nak menguruskan management side lagi. Itulah dia. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan nak tahu, banyak yang anda dengar drama radio dan juga iklan radio disuarakan oleh wanita ini. Adik-beradik. Abangnya pun sama. Betul. Sama Bel tu pun sama juga. Banyak. Betul. N je kurang sikit untuk VO ni. N kurang sikit. Tapi memang biasa yang ini. Jadi kat sini jugalah studionya. Betul. Nak jual obat pun dia. Semua dia. Beli, jual festival pun dia. Semua. Itu saya dapat bakat dari ayah jugalah. Sebab ayah saya memang aktif dalam tu. So slowly belajar. I think betul-betul saya serius dalam suara latar. I think about 10 years ago.
Sebelum tu pun banyak tolak-tolak juga because banyak buat kerja lain. Lepas tu my mum jugalah kata, darling just go. Dia kata I keep on tolak ni Ma kan. Kerja banyak sangat. Kenapa? Rugi. Pergi je. Bila I start balik like, benda tu like non-stop sampai hari ni. Mak jugalah kan. Kat Biba tu. Lepas tu bapa banyak bagi tahu tips. Jaga suara. Banyaklah tips-tips yang dia ajar. Lepas tu macam mana nak lenggok. So slowly I learn from diri sendiri, belajarlah, tengok sendiri. Macam tu lah. Adakah masa belajar dengan ayah tu kena bayar yuran ke atau percuma? Sebab kalau nak kalau orang lain professional tau. Macam mana tu? Adakah kontra deal ke? Bapak saya tu macam korang lah DJ. Tak payah bagi skrip. Duduk dengan dia memang tarbiyah. Kan kadang kita orang record. Tinggi juga view. Ambil lah. Dia cakap sedap. Ada je nak cakap. Antara nasihat macam untuk jaga suara lah katakan. Antara yang you learn from him. Kalau secara rohaninya. Jangan cakap ripik-ripik. Dia beritahu, remember awak cari rezeki dengan suara you. Cakap yang baik-baik. Jangan pelik-pelik ni lah. Lepas tu lain-lain tips tu air lah. Ais tu kan. Ais tu memang kena Elak kan. Lepas tu lenggok lah. Always improvise. Dengar. Dia ajar. Kadang-kadang I pernah sampai tahap masa nak belajar tu I record dia punya VO tau. Sebab dia menarik. Kadang tak dengar nafas lah. Kita kan VO kan nafas. Tak dengar nafas je. Macam mana orang tu ni buat kan. Belajar kan. Macam ni. Lenggok dia sikit sebanyak. Kena study sikit. Bukan senang pun sebenarnya buat VO ni. Betul. Dan satu lagi tips dia. Sabar. Betul you. Betul tak Dina? Dina banyak buat VO juga. Sabar dia betul lah. Sabar. Kadang-kadang satu take lepas 10 take 46 take pun pernah. Tak pernah lepas. Tak lepas-lepas. Selagi klien tak puas hati lah. Lepas tu kadang-kadang kita punya sabar tu juga dengan adrenalin kita. Bila kita nak baca tu, kita nak baca cepat je. Betul. Tapi kena sabar. Itu tips Baba. Sabar. Maknanya you ni di kalangan orang-orang yang sabar. Baba gitulah. Sebab you sabar tu orang suka you. Klien suka, agensi suka. Betul lah Ba. I redha je. Betul. Kena kalau 10 agensi datang. Betul. Sabar. Oh yes. This it's good. One more please. 9 dah lepas, orang lagi tak lepas kan. Ayat yang kita orang paling tak suka. That was fantastic. Do it again. Dia puji Kau cakap fantastic tadi. Habis kenapa aku kena buat lagi sekali? Kan. Sometimes kita tak tahu dah. I cakap if I do sama je bunyi nanti macam tu juga kan. Tapi itulah dia sabar. Buat je lah. Saya setuju. Kadang-kadang dengar sama je kan? Sama je aku buat tadi. Sabar. So I think kenapa Anne tak serius dalam ni, dia tak ada kesabaran tu. Dia pelik tau. Dia kata macam mana darling kau boleh ni bell semua kan. So dia pun tolak job tau. Kadang orang panggil dia VO, aku tak buat lah, kau buat lah. Tak ada kesabaran tu. Tapi she memang jauh lebih ganas daripada you. She betul. memang walaupun nampak aje babe. Nampak je lembut. Tapi Anne tu jauh lebih ganas. She very spunky. Suka. Dan satu lagi apa yang menariknya, menariknya adik-beradik je lah, keluarga Gasri ni kan. Dia punya bonding tu nak kan. Masih. Daripada kecil sampai ke besar tu dia jangan kata tak ada gaduh lah, mesti ada gaduh punya kan. Gaduh-gaduh biasa lah. Tapi dia tak ada yang teruk-teruk punya Narling kiranya. Jumpa pun susah. Apa tak nak gaduh Kalau jumpa tu buat posting kat IG kan. Itu je lah kalau jumpa pun. Gaya je lah. Susah juga jumpa sebenarnya. Tapi sebab semua pun kat KL. So time to time memang cuba gather lah. Kalau kepala yang gather ni saya lah. Yang selalu gather. Sebab saya ni orang kuat mama. Okay. Kak Biba, you okay? Okay, jom kita dinner kan. So I set lah semua orang. Lepas tu buat family trip ke macam tu. Terpaksa kumpul kan. Betul. Sebab semua busy. Kalau tak buat gitu, tak berkumpul tak boleh. Lain tu kan. Kan time ni bell free and pula tak free. Ya, betul. Baby jangan cakap lah, memang tengah busy. Dia busy. Aku terror. Tapi betul lah. I mean if itulah usaha untuk nak keep the family kena together, ada usaha. Do it babe. I think you also like very family type kan. Because I seorang single. Dia kena ada seorang yang betul. gitu. Pasal adik-beradik I seorang single. Jadi I akan jadi pasal I seorang perempuan. I see. Jadi I memang automatic dia akan jadi bodyguard mama kan. Orang kanan juga. Orang kanan mama. Jadi dia macam
Okay, Mama nak naik KL. You guys better datang dinner or else. Betul. Walaupun. Lepas tu, okay, kita bergerak ke bidang production. Okay. Okay, bidang production, you di sebalik tabir, you kira a very, very strong woman to be behind the scenes. Tapi cabaran dia, of course, kita selalu tanya cabaran sebagai seorang pelakon tau. Tapi cabaran orang yang menerbitkan. How is it? Sebenarnya kerja yang penat lah. Sebab producer ni A to Z. A to Z. Daripada tak ada lagi sampai jalan budget, sampai apa semua. so many things. Kita je yang tahu situasi tu. But somehow sebab dah lama buat benda ni kan, seronok. So maknanya kata kalau tak ada kerja tu memang tak best lah. I memang selalu kerja yang banyak. Sebab being a producer ni, you buat 4-5 kerja serentak. But it's fun. It's fun. Dan saya rasa kerja tu sebenarnya memudahkan kita. Dan dunia berubah. So macam past 3-4 years ni, saya dah into digital marketing, social media. It's a new thing. So I rasa menarik juga. Dalam ada skill besar, ada skill kecil, you know. Dan kita juga buat strategis, media social strategis. It's fun lah. Sebab benda tu semua pun berkait. Saya kata fun je, seronok. Ada event pun dah start juga. 4-5 years ago ni dah dengan event. Betul. But menarik lah. Sebab latihan jadi producer tu sebenarnya memang mematangkan kita untuk buat semua benda. Betul. Kita overlook. Kalau producer ni nah, kiranya macam Darling sendiri, susah tak nak deal sendiri dengan orang kata artis ke pelakon ni? Adakah you yang deal dengan artis ataupun you ada team? Team lah. Biasa Team my lah. line producer or my PR. So yang untuk bahagian contoh dengan KOL, yang manage KOL, ada yang orang lain. Yang bagi artis ada yang lain. Ada a few department lah, because kerja tu dah jadi banyak. Lepas tu kalau event ada pula yang lain. Gitu. But it's fun. Best. Semua berkait. So saya selalu macam budak-budak intern, budak muda kan. Sebenarnya memang kita kena multi talent kita sebenarnya. You kena tahu buat skrip, you kena tahu management, you kena tahu semua tu. Then you can be you tahu banyak dalam ni, then you can be a good producer. Betul. Sebab you akan faham apa masalah yang diorang alami, dan you faham juga sekiranya masalah itu sebenarnya bukan pun masalah, dia macam bagi alasan je. Alah, aku tahu. Tapi betul, I pernah pergi event, beberapa event actually, I jumpa you kat situ. Dia tak ada dekat satu tempat, babe. Ya? Mana Dina? Event apa? Ada ke? Kejap aku pusing dia dekat situ. Kejap aku pusing dekat situ. Oh, busy betul dia ni. Tadi dia berbual dengan orang tu, lepas tu dia berbual dengan orang ni. Very good PR dia sana. Mak pengantin. Kalau drama ke apa, selalunya I jarang turun kalau I tak berlakon. Okay. Tapi event, because I find it's fun, I turun. Walaupun ada stage manager ke apa kan floor kan. Tapi I memang kena ambil tahu. Nak jumpa orang tu. Because sometimes kita ada VVIP apa kan. Mata I ni, kadang diorang ni kurang kat situ. Mata, telinga ni I kena ada to support our team. But it's fun, Jadi senang kata kat situ ceritanya, kalau awak bos, jangan ego turun padang. Betul. Sangat betul. Okey, nah kita balik belakang sikit lah. Pengalaman Darling sebagai seorang pelakon lah. Of course mesti ada pengalaman macam-macam. Yelah, ada juga orang kata beberapa drama, filem dan Cerita sebagainya. pasal seram ke? Bukan. Tak adalah. Maksudnya sepanjang jadi pelakon, orang kata tak adalah kanak-kanak. Dia last kali Darling berlakon yang serius umur apa? Start berlakon drama Maksudnya yang last kali yang apa tu nak makan tabir. After 18 ke apa? Macam tu ke? Ya. So tak ingat maksudnya sepanjang tu mesti ada pengalaman yang best ke, yang menarik ke? Berlakon memang best. Best semua. Daripada 4 sampai 18 lah. Bila you betul-betul fokus berlakon, memang best. Sebab you betul-betul boleh enjoy ni tau set ni kan. Tapi bila you dah ada benda lain, tu I tak boleh fokus. I macam kan tengah shooting kan, jadi aku tengok belakang tu, kenapa pula kau buat ni? Dia petikai kan. Dia dah tahu kerja tu. Serabut aku dengan diorang punya hal. Faham. Nak fikirkan soalan ni, apa ni tak datang. Tak boleh. Pelakon memang kena fokus. Sebab tu macam Bel kan, ada macam orang kata, Bel dulu pernah direct kan, direct drama apa semua. You pergilah directing. I cakap better don't. Sebab pelakon memang you kena fokus. Sebab itu yang jadikan you bagus. Sebab tu pelakon yang you tengok ni memang dia berlakon. Memang kena berlakon je. Dia berlakon je. Dia training tau. Masa I dah stop, I start balik tu pun struggle. Tengok kamera lah. Nak hafal dialog pun macam susah benar. Pasal apa Dia macam
it's a skill that you already have, what? Sebab skill tu need training. Need training. Dia You dah don't berhenti, stop. kan? I silap tu banyak yang I stop. Banyak tak boleh stop. Ya. Continue. Kena ada sekali-sekala. Every year tu kena ada. Dia polish balik tau. Sebab tu I respect lah. Jadi pelakon tu memang Kena sabar juga pelakon. Kena Dia sabar, video juga kena Sabar. Kena banyak sabar. kena fokus kan. Macam you lah Nah, kalau you berhenti lama-lama tak menyanyi. Sama juga. Betul lah. Tapi Kan? menyanyi Yelah. Kan? Tapi betul, I always rasa yang pelakon ni dia different type of people. Dia World. macam Dia masuk world lain tau. It's a different human breed altogether tau. Dia sebab kau boleh berlakon di mana saja. Kau boleh tidur pukul berapa pun, di mana pun. Makan pun kata-kata boleh. Tak kisah. Ha-ha. Lepas tu kau punya macam Arash pernah cakap lah. Arash kot yang cakap 25 tahun saya berlakon. Tak, setiap tahun 10 tahun je berlakon. Yang lain semua menunggu. Tunggu scene. So lately ni bila berlakon tu sebenarnya struggle juga kat saya. Sebab kerja banyak. Nak berlakon. Mana nak skrip. Hebat lah. I respect lah pelakon-pelakon ni sebenarnya. Dia memerlukan fokus 100%. So of course lah Darling tu sendiri ada orang kata pengalaman dalam lakonan. So sekarang produce dan sebagainya. Of course ada penambahbaikan juga yang Darling buat kan. Maksudnya dah tahu timing, dari segi timing, Yes. Dia dah budget rasa dan sebagainya kan. dia dah rasa kehidupan semua all round kan. Dia buat semua tadi. Takut dia buat wardrobe je lepas ni. Aku dah burst. Sebab itulah. Betul yang macam cakap Bel tu tak payahlah. Kalau you fokus je tu sebenarnya. Sebab while orang masih nak you kan, you just continue what you doing. I terfikir kalau you sebagai producer, you ambil Bel kerja pernah? Ada ambil dia. Terpaksa lah tu. Kenapa muka macam tu? Kenapa muka macam tu? Ada dua je. Tak Bel, tolonglah akak tak ada bajet sangat. Susah nak dapat dia tu. Oh ya ke? Kenapa busy sangat? Ada side story demand boleh tanya. Itu nak tanya. Dia sama ada nak dapat murah ataupun bayaran mahal. Orang selalu kata senang lah panggil Bel je. Dia tak tahu aku punya susah nak ambil dia tu. Walaupun abang sendiri tu. Ya. Sebab dia peduli apa. Dia banyak job macam Kerja. Adik-adik. So Faham? kita pula nak kena tune lain lah. Kalau dah kerja dengan dia tu kan. Aku baru nak terfikir susah ke abang sendiri sebab abang nakal ke? Dah pasal memang kita tahu Bel tu nakal. Tapi bukan kan? Demand. Taklah. Dia main jadual dia lah. Everything demanding lah dia punya time dia semua kan. Okay. But saya memang sangat suka kalau Bel berlakon dalam my project. Sebab dia memang bersungguh-sungguh. Saya suka. Even Anne pun saya suka. Antara pelakon yang bagus juga. Saya sendiri berlakon yang tak best lah. Dia orang berlakon bagus. Tapi betul lah. Saya ada nampak ada satu posting dekat media sosial. Saya tak pasti siapa. Tapi bila Bel berlakon tu memang bersungguh-sungguh. Suruh jadi penyu betul. So jadi terbang lah dia. Dia akan buat. Selagi tak boleh terbang, dia akan buat. Dia daripada kecil dia gitu. Dia bersungguh-sungguh dulu kan. Dia ada dekat skrip tu tak boleh ambil tau skrip dia. Sebab skrip tu dia akan tulis kecil. Penuh dengan tulisan. Dia cakap, Bel, apa kau tulis ni? Kita orang ni datang syuting macam main-main je gitu kan. Kadang skrip tak mana kan. Dia tak boleh. Skrip dia jangan hilang dia boleh jadi mengamuk. Daripada zaman sekolah. Dia buat macam tu. I tak simpan lah. Kalau dapat simpan itu macam kitab dia tau. Every script. He's very serious and very passionate kan pasal kerja dia. Dan dia boleh tengok. Contohnya kan last time dia ada berlakon macam watak-watak orang cacat. Ada banyak macam tu kan. So dia tengok cerita Leonardo DiCaprio dulu. So sewa VHS tu berapa kali study. Sewa depan rumah je kedai tu. Sewa dia study. Tengok lebih 10 kali. Kata macam apa benda dia ni beri dia. Ingat selalu gelakkan dia lah kan. Cakap lah poyo je kau ni. Kalau adik tak bahan, siapa lagi nak bahan? Dia adik sendiri. Tapi memang benda tu melekat lah. Orang ingat. Benda tu memang menjadi lah drama tu. Bel macam tu. Bersungguh-sungguh. Tapi kalau macam dalam adik-beradik, karakter dia macam itu juga ke? Macam kita nampak tu? Ke dia lain? Dia sebenarnya memang macam tu. Dia nakal dan bising. Dekat luar dia tak. Okey, tak. Dekat luar tak ada. Tak adalah kelakar sangat pun. Macam nak nampak lagi ada. Tak adalah kelakar sangat pun. Tak kelakar pun. Tapi dia orang yang serius lah. Dia serious matter. Even anak-anak dia. Sebab dia pun macam tu. Belajar Bel tu. Apa cerita pasal Bel ni? Podcast pasal apa ni? Itulah. Aku baru terfikir.
Sebab dia yang banyak story. Aduh. Tak ada lah. You tahu tak? Dah alang-alang. Tak, itulah masalahnya. Kalau orang datang kita tanya Bel. Tak. Datang kita tanya Ann. Dah ajak Bel. Bel pun demand datang sini. Dia dulu masa dia dekat akademi, dia universiti kan. Dia pelajar paling cemerlang. Oh. Nama dia tu okey. paling cemerlang. Cakap Bel. Tak sangka. Seorang naik stage cakap dia memang macam tu, beria. Memang okey. Maksudnya saya dah tahu lah kat sini. Bel akan kelakar bila dibayar je. Saya dah tahu lah. Kat rumah ke apa, kalau nak tengok kelakar, bayar dulu. Aduh. Okay. Macam-macam you dah try. You dah try depan lensa, you dah try belakang, you dah try produce, you dah buat events. Apa lagi yang you belum buat dan you masih senyap-senyap impikan you nak buat? I impikan sebenarnya nak, kalau boleh tu nak develop banyak IP. Sebenarnya cita-cita. And benda tu memerlukan kerja, modal, you know. Kalau boleh nak berterusan menerbitkan filem lah. Sebab yelah, kita pun tengok Netflix semua kan. So you find it macam menariknya kalau kita dapat buat macam tu lah. Kalau boleh. Other than that, pusing-pusing bidang ni jugalah Dina. Macam tak ada tiba-tiba you rasa macam nak jahit ke apa ke, tapi cuma bidang lain tak ada. Macam tak ada lah. Tak ada. Rasanya hujung ni. Saya rasa ada Hati satu, tu kat sini. Ada satu nak boleh cuba. Apa tu? Sebab kalau kita tutup mata, dengar suara darling je, pakai motivasi boleh ni. Cara dia cakap. Kan? Cara dia cakap, language dia cakap tu. Kenapa I rasa macam ada je you pernah bagi macam talk, motivation talk. Ada Selalu kan? je dijemput. Pakai motivasi lah maksudnya. Boleh. Manalah tahu kan. Tak tahulah. Tapi kalau suara we macam just ni, go with the flow lah. Apa? kalau suara macam ni, aku nak psychologist aku suara macam ni. Okay, boleh je mana-mana lah. Jadi baru aku rasa macam okay, aku bertenang dan aku mesra untuk aku nak membuka segalanya. Serius lah. Tapi planning memang Secara macam-macam. metafora please. Okay. Planning dia macam-macam tu. Macam-macam planning sebenarnya. But Kita orang free tau. Nak bagi tahu lah. Nak bagi tahu. Kita orang free. Kita kat sini je. You all very talented. I ingat lagi Dina. Dina ingat tak? There's one time. Wah, macam nak tanya Dina pula. Boleh je. I ingat lagi. Kita ni masa siapa? I always remember masa tu you buat jingle. Okay. Masa zaman-zaman Dekat Bangsa ke? PJ. Kat PJ. That time was I think DJ Fast punya studio kan. Okay. The whole staircase tu dengar suara dia kan. Sedap Bisingkan suara gila. Masa tu dia buat jingle untuk satu produk roti. Eh. It was you, right? Sedap gila Dina. Siapa tak pernah buat jingle tu? Semua buat. Ya ke? Itu berapa tahun dulu Lama. Pasal I memang dah 15 tak buat tahun dah. ke? Dia buat banyak take tu. Banyak take tu. Tapi padu. Every take tu memang cun. Sedap. Tapi memang Dina selalu jumpa Darling dekat tu lah production Studio house untuk buat iklan. Sama juga dengan Bel, sama juga akan selalu jumpa kat situ. Sama ada I baru siap nak keluar, dia baru siap, I baru masuk. Ya, Dia ya. macam tu. Kan kita bonding kat situ lah. Yalah, terserempak tempat sama. Ya. Tapi itulah bila berbual pasal komersial, itulah satu benda sedih kan actually kehidupan kita sekarang ni sebab semua orang dah boleh buat sendiri. Production house banyak tutup. Production house untuk iklan ni banyak tutup. Betul. Dari segi in that sense quite sad. Ya. Semua dah. That's why kena ready. Dalam perubahan trend ni, memang kita kena cop up. So that's why kita cuba sebaik mungkin lah. Kalau tak macam mana our business kan. Semua dah small scale. Even recording company. Betul. Kita record sendiri. Kita dah boleh buat lagu dalam bilik je, babe. Suno. Kita tak buat pun. But it really helps. AI yang buat. Even hari ni pun macam staff saya memang menggalakkan. Fahamkan AI ni. Sebab kita dah menuju ke arah situ. Ya. So macam baru ni saya produce 2. Untuk tahun ni saya buat 2 drama musical. Okay. So kalau sebelum ni musical, kita kena pergi studio. Kena Compose compose lagu. and all that. Betul. Tapi macam ni you nak buat 20 lagu dalam satu drama, you ingat mahal tu. Jimat So masa. benda ni sedikit sebanyak ada memang Kebaikan membantulah kebaikan juga this AI. So kita kena percaya, kena
hadap lah benda ni. Kena pandai lah. Dan kena menguasai sebenarnya AI. Betul. Ya. Sebab kita kena ambil AI tu macam kita bukan kata ambil satu jalan mudah, tetapi kita menggunakan kemudahan itu. Betul. Janganlah bagi dia take over kita. Kita kena betul. kontrol. Ya, betul. Jangan berlebihan jugalah. Betul. Tapi hujung-hujung kalau on screen ke apa, sebenarnya memang orang nak tengok orang lah. Instead of AI. Betul. Itu untuk buat video-video TikTok, buat barang boleh lah. Sekolah. Itu selengan. Okey, macam Dalis ni selepas ini. Apa tu? Mungkin yang Tak ada tiba-tiba kan? Saya Gen Z. Kau millennial tau. Kita millennial tau. Tak apalah, I Gen Z lah, tak apa. I mewakili. Dia ni suka try TikTok. Dia ni TikTok punya sangat ni. TikTok. bagus. I tengok. Okey, selepas ni Darling, yang ke depan mungkin ada projek baru ke yang tengah ongoing ke? Oh, yang ongoing. Drama musical Merdeka. Baru habis tajuknya Merdeka Rama. Dia macam mana drama? Memang drama Tapi musical. So, I dapat kerjasama dengan group of V. Yang penari-penari Nick Shah. They are with us. So, diorang menari, diorang berlakon. Wow. Because they are all very talented, very good looking. So, Alhamdulillah lah. Kami bekerjasama dengan dia. Itu drama tu. And then, drama Baby. Baby pun ada drama kat Syuhada. Wow, nama sendiri. Wow. Ni semua tak keluar lagi. So, Baby Syuhada. pelakon? Baby pelakon utama. Cerita sedih. Abang dia Bel. Abang betul. Kita baru cakapkan benda ni. Abang betul. So, Nampaknya macam memang family sendiri kat situ. sebab bersesuaian. Jarang sebenarnya I make Bel tu pun. Tapi macam sesuai. Mamak Grab, ada adik gini. Kita sedih. Nak bagi angle dia lain sikit Bel tu. Terus, Masih lucu je kan. Itu dah settle shooting semua. dah shooting. Tapi semua belum ditanyakan lagi. And then coming up, we have events and all that lah. Okay. Macam tu je lah. Baby berlakon tu payment dia masuk kat siapa? Bel ke? Kita banyak tanya soalan adik-beradik lah Tak, Ya saya Allah. macam yelah macam Darling kata tadi, sampai umur 18 mak dia pegang duit. Betul tak? Betul. Gaji apa semua payment semua mak Cik Bibah yang Cik Bibah. umur 18 baru dapat pegang sendiri. Betul. So sepanjang tu pernah check tak berapa account bank? Tengok juga. Tengok juga. Nak sedapkan hati kan. Dia tak, Ma, cik tengok sikit. Macam tu lah. Ni ada apa? Tu Mama beritahu lah. Ni ada ni. Ni ada ni. Okey. Bagusnya. Tapi senang dapat tak Tapi Darling? memang tak ambil tahu sangat. Tak, contoh nak beli, contoh nak beli kasut ni jap, nak beli ni, senang tak dapat duit Kita tu? tak ada luxury tu. Tak Tak kata ada. RM50 je pocket money. Tapi Mama yang akan beli. Mama kalau beli yang Elok-elok. hebat-hebat lah dia. Dia dah sediakan dululah sebelum anak minta. Ya, Faham, macam faham. tu. Tapi kalau fikir balik, bagus. She practice transparency daripada umur muda kan. Ya, betul. Transparent. Dia nak tengok, okay, tunjuk. Lepas tu jadi benda tu membantulah. Sebenarnya bila kita ni berjaga-jaga tu. Okay, jadi bila macam apa? Kita punya ekonomi drop that time kan. I think 98 ke apa. Gawat lah. Gawat ke gawatan. Mama okay. Malah dia spend wisely lah dia. Alhamdulillah. Terror. Betul. Terror. Planning tu bagus lah. Cik Bibah nak anak lagi seorang. Sebenarnya lagi zaman hari ni kan. Lepas tu dia pun kadang-kadang masih lagi menasihatkan kita orang je. Jangan nak berangan sangat kan. Orang mulut dia kan. Yang over-over sangat. Selalu macam tu kan. Jadi kita drop balik. Tunduk ke bumi. Dia bagi direct je. Tunduk ke bumi. Masing-masing masih lagi berpijak di bumi yang nyata. InsyaAllah. Walau macam mana Cik Bibah tu. Jangan main. Dan macam Dalis ni, ayahnya masih aktif. VO ni semua. Dia masih buat MC. Tapi on tour lah. Dah tak berapa ni sangat lah. Tapi masih dengar dia untuk TV. Suara babah lagi. Suara babah lagi. Ada Dia sampai tahap dah boleh tahu lah suara bapak sendiri tu kan. Terornya. Tapi itulah suara yang membesarkan dia. Itulah suara orang yang tercinta. Suara yang mahal tau kat Malaysia. First apa bila orang kata anak perempuan kat bapak tu apa? First love First love. Anak Love. perempuan adalah bapak dia. Bapak dia adalah first love kita orang. Ya ke? I love my father. Ya Of lah. course love my father lah. Yelah. Tanya je jangan marah. Kenapa you defensif? I'm very defensive. Kan you ada love someone sekarang ni. Sekarang ni belum.
Belum. Belum. Mau break. Sedih. Cerita aku tak payah cerita boleh tak? Ya. Okay. Momok pun kau. Terlepas. Tak apa ni. Partnya nak edit lah nanti. Tak apa. Okay, darling. Mungkinlah untuk orang kata je lah yang seterusnya dah ada plan nak buat mungkin filem yang lepas ni. Tapi orang kata bayangan macam mana filem tu nak dijadikan, nak dibentukkan tu. Alamak. Filem yelah, ada orang suka hantu, cerita hantu, ada orang suka cerita fight lawan-lawan. Apa tu, macam hari tu saya ada terbitkan, dah ada 2 filem lah. Satu kita buat filem bomber. Okay. That time yang first. Tu bomba yang mana tu Hero tajuk dia. Hero. Hairul Azrin. Bukan. Hairul Azrin lain. Hisham Hamid. Hisham Hamid. Hisham Hamid, Yang first Bell, Mak Adam. Okay. Itu my first film. Lepas tu second film is Jemputan ke Neraka. Okay. Itu sebab itu yang first tu adalah percubaan lah. First time kan. So kita belajar dan kita buatlah Jemputan ke Neraka. Itu alhamdulillah quite okay lah. So kalau ada rezeki memang saya ni nak je cuba pelbagai genre. Cuma ya, benda tu kena plan betul-betul lah. Sebab hari ni penonton dia very choosy. Dia pilih apa yang dia nak tonton. Betul, sebab boleh pilih. Quality wise tu tak boleh main-main. Betul. Gambar kan. So benda tu kena study, kena find a good partners. We need to have partners supaya tak mengurangkan risiko sebab buat filem ni merisikokan. Ya. Kalau untung tu alhamdulillah, rugi tu. Tapi benda yang berisiko tu yang kita asyik ni sebab Nak kita dalam buat. bidang ni tau. Ya. Kita kenapa asyik ni ujung-ujung cak cerita pasal filem macam sebab dah macam duduk dengan Bell pun cerita benda ni. Kita selalu story lah what's later sampai menarik. Macam mana you buat tu, the making, you know. Seronok lah. Learn from each other lah kan. Cuma the risk tu is not fun lah. Sebab I dah buat filem dah 2 kali ni. Buat drama tak pening macam tu. Kita dah tahu dah kan. Ini tak tidur malam ni. Paranoid. Yelah. I Sampai respect ketayangan tau. lah tu kan. Siapa yang buat filem tu memang respect lah. Sebab risiko bukan mudah. taker. Dia hari keluar tu Lagilah. tidur. Tak boleh tidur you. Esok apa kutipan Nak ni kan. tunggu habis apa tau, wajib tayang tu. Nak tunggu Monday kan. Monday ni kutipan ni kan berapa. Lepas tu promo lagi. Betul. Takut Ya betul. Menyeramkan. So itu sebenarnya plan ahead kalau ada rezeki. Tapi dalam pembuatan drama itself pun, sebab saya ni lebih pada drama, sentiasa berikan yang terbaik lah. Sebab apa? Kita ada klien. Jadi to prove our work tu, saya selalu buat lebih kerja tu. Extra lah. Buat extra. Kalau dari segi pelakon pula, pemilihan pelakon, darling terlibat ke ataupun biarlah pengarah yang pilih ke macam mana? Terlibat sangat. Memang saya sangat patikan dia pelakon saya tu. Saya terlibat. Ya. Okey, faham. Sebab memang penting lah saya rasa pilihan pelakon ni. Sangat penting. Sebab ada kadang-kadang untuk macam orang pengarah yang akan macam, okay, aku suggest kau ni, dia pandai berlakon. Pasti ada. Tapi dia akan berlawang saya. Endingnya darling juga Siapa menang. yang menang dulu. Very good. Mesti akan berlawan punya. Dia nak yang dia punya kroni. I pun nak yang macam ni. Tapi pada masa yang sama sekarang ni, memang tak nafikan lah. Jadi pelakon tu pun kita nak tengok juga dia orang punya social media populariti tu. Kadang it helps lah. It helps a lot. So, jadi you pun antara orang yang macam kena tengok juga sebenarnya. Kena. Membantu. Ya. Dan tapi tetap lakonan tetap utama lah. Kalau kau pompang-pompang pun kat social media tapi berlakon Dan hada. tak boleh lah. tak boleh juga. Ha. Abang terfikir kalau you daripada umur 4 tahun dalam industri sampai sekarang masih lagi terlibat dalam industri dari segala sudut, katakan kita berangan-berangan percuma kan. You tak, ini bukan bidang you. You jadi apa babe? Kan? Pernah tak you macam Cik Ibah tak bagi syuting. terfikir berangan-berangan ke kalau aku tak ada dalam industri ni. Of course naik turun kita tak boleh nak nafikan. Even turun pun macam aku nak quit lah, this is it lah. Mesti ada kan. Mungkin corporate kot. Corporate. Mungkin I go for PR ke. Yes. Mungkin dalam Yes. Sesuai. Tepat. sebab Betul suka lah. jumpa orang. Tepat. Suka Dia ya. ni pandai borak tau. Dia ni pandai borak. Betul. Dia ada je dia ada benda vibe dia yang lah. vibe yang best tu dia ada. Betul. Macam datang tadi mula-mula pun dia ikut kita ke belakang. Selalu dia akan berhenti kat pintu tu je. Dia ikut kat mana ni? Dia seronok. Dia betul. Ya, tepat. Betul lah, betul I lah. boleh nampak. Okay, cantik. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Darling sudi datang Sama. ke Borak Charity hari ni. InsyaAllah semoga sukses segalanya. Kalau nak pakai pelakon kami berdua ada, InsyaAllah kita boleh bantu. Harga jangan risau, murah sikit Rebel.
Murah sikit lagi best. Murah banyak kot. Jap, kita show ni berapa minit sebenarnya? Sejam. Dah sejam ke? Sejam dah. Lebih kurang lah. Lebih kurang. Rasa macam setengah jam pun kan? belum. Setengah jam. Oh, Dah lebih. Nanti kita tengok dekat kamera tu. Okey, terima kasih juga untuk anda terima yang menonton kasih. dan mendengar kami. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.